dia looping dua soket dalam bilik 3 ni, dia looping dengan aircon, dia looping dengan soket dekat ruang tamu, lepas tu dia looping pula dengan aircon ni. Yang ni antara yang paling teruk lah. Saya dah off semua litar cahaya ni. Okey, ini untuk auto gate, ini untuk C1, ini untuk C2, ini untuk C3. Tapi saya ada jumpa dekat bahagian dapur ni masih ada lampu menyala. Jadi maknanya dia looping dengan litar soket lah. Yang ni tak bagus lah cara buat wiring macam ni. Yang dekat almari ni ada lampu, dan satu lagi dekat lampu kabinet ni. Jadi tuan rumah boleh maklum untuk apa-apa safety lah. Okey, saya dah jumpa masalah pertama untuk litar kuasa pula. Okey, bila saya off satu MCB ni, yang light on kan. Okey, kita pergi dekat bilik master bedroom. Okey, switch aircon tak ada api. Okey, switch water heater pun tak ada api. Okey, bila saya on balik, ini 1, 2, 3, 4. Okey, switch aircon ada api balik. Okey, switch water heater pun ada api balik. Allah, yang ni cara wiring memang tak bagus lah. Sepatutnya 1 litar untuk 1 aircon sahaja, dan 1 water heater 1 litar kan. Jadi bila dia looping macam ni, nanti bila saya nak upgrade DB, owner rumah minta kita pasang RCBO 10mA untuk safety water heater ni. Tak apa, saya cuba pasang dulu. Tengok kalau dia trip juga, memang tak boleh pasang dekat DB lah. Dia punya RCBO tu kena pasang dekat dia punya switch water heater. Itu je pilihan dia, sebab dia dah looping dah, tak boleh buat apa. Soket yang ni okey. Dekat ruang tamu ni, dia looping 3 soket. Tak ada masalah, sebab tempat ni tempat ringan saja. Yang looping 3 tak ada masalah, sebab penggunaan dia ringan-ringan je dekat ruang tamu kan. Lepas tu untuk dia punya litar aircon ni, dia khas untuk dia saja. Yang ni lah cara wiring yang terbaik lah. Okey, saya jumpa masalah yang lagi teruk juga ni. Okey, untuk litar yang kelima, okay, saya off satu MCB kan. Okay, kalau tengok dekat sini, dia looping dengan soket bilik yang ketiga. Lepas tu dia looping dengan aircon. Okay, lepas tu dia looping pula dengan soket dekat ruang tamu ni. Lepas tu dia looping pula dengan aircon. Hanya dalam 1 litar saja. Sebab tu tuan-tuan, yang mana nak tarik aircon daripada plug, boleh. Tapi saya tak sarankan lah. Tapi sekali sampai macam ni 1 litar, yang ni ada soket 2, yang ni switch aircon 1, aircon situ kan. Lepas tu pula dekat bahagian ruang tamu ni, looping pula soket 2, ada pula aircon satu lagi. Yang ni memang tak bagus lah. Untuk bahagian dapur, litar yang ketujuh, dia looping 2 soket. Lepas tu lampu dalam almari ni, okey, 3 soket, 4, dan power track, dan lampu kabinet ni sekali. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak buat rumah dekat bahagian dapur, untuk lebih safety, 1 litar daripada DB hanya 2 soket saja. Okey, maknanya kalau untuk soket seterusnya 2 lagi, kalau tuan-tuan nak buat ke sini, tarik daripada DB direct. Sebabnya dekat dapur ni penggunaan ni berat-berat tuan-tuan. Yang ni peti sejuk ni, dia run 24 jam. Jadi kita pasang balik. Alhamdulillah, kita dah jumpa semua litar. Yang mana litar kuasa. Okay, saya explain balik supaya nanti orang rumah boleh tengok. Okay, untuk litar nombor 1, kita buat ruang tamu 1, dia ada 3 soket. Okay, jadi okey lah, tak ada masalah. Sebab dia looping 3 saja. Bahagian ni penggunaan ringan-ringan sahaja. Okay, untuk litar nombor 2, dia bagi supply dekat master bedroom 2 soket, dan
dekat posh 2 soket. Okey, untuk litar yang ketiga, dia ada master bedroom 1 soket. Lepas tu yang dia looping jauh pergi ke laundry yang power track ni, dia looping. Okey, lepas tu untuk litar yang keempat, untuk bilik 2 soket dengan soket dekat dapur kering, ada satu ni yang pasang kipas ni. Okay, lepas tu dia looping juga dengan aircon dalam bilik 2 ni. Okey, untuk yang ketiga, untuk litar yang kelima, okey, dia cover bilik nombor 3, dia looping 2 soket dalam bilik 3 ni, dia looping dengan aircon, dia looping dengan soket dekat ruang tamu, lepas tu dia looping pula dengan aircon ni. Yang ni antara yang paling teruk lah. Okey, lepas tu untuk litar yang ke-6, okey, untuk bilik nombor 4 ni, dia looping 2 soket dengan soket dekat tepi ni, kat dapur satu ni. Okey, lepas tu seterusnya untuk litar yang ke-7, untuk dapur basah, 2 soket dekat sini, satu soket dan sini power track dia looping. Okey, seterusnya litar yang ke-8 dekat bahagian laundry ni, 2 soket cantik lah. Untuk satu mesin basuh, satu untuk yang ni dryer kot. Okey, lepas tu satu lagi litar nombor 9 untuk cooker hook. Yang ni satu. Okey, ada cooker hook dekat sini nombor 9. Okey, lepas tu untuk seterusnya, untuk ruang tamu ada satu aircon. Yang ni yang the best, 1 litar 1 aircon. Okey, lepas tu yang lagi teruk juga, litar yang ke sebelah ni, dia looping dengan aircon dengan water heater. Kalau nak pakai aircon, jangan pakai water heater. Kalau nak pakai water heater, off dulu aircon sebaiknya. Okey, alhamdulillah settle untuk litar kuasa dan settle untuk litar cahaya. Ada 4 litar semuanya. Alhamdulillah kita dah dapat trace semua kabel line untuk litar cahaya dan litar kuasa. Okey, sekarang ni kita nak trace pasangan dia untuk neutral dengan earthing. Jadi cara dia, kita off semua breaker, off RCCB, off main switch. Kita pakai satu alat ni. Untuk soket, senang je, kita pergi letak dekat soket. Jadi bahagian ni kita on, yang ni kita looping live neutral earth. Jadi kita cari je pasangan dia dekat sini. Tapi banyak kerja lah, kena cari satu-satu.